Assalamualaikum guys. Khabar mengkomen semua. Alhamdulillah bersua dan bertemu lagi kita dalam channel YouTube Brodis Koma. Okey. Sekarang ni aku dah berada di Ipoh. Hari Ipoh ni nampak. So lambat sikit lah tadi aku nak on board sebab KL tadi hujan kau-kau pagi tadi. So aku pun keluar lambat sikit tadi. Kurang dalam pukul berapa ya? 10 dalam pukul 10 tadi. Settlekan sekejap, beli-beli barang sikit dekat Willy Sungai Buloh tu. Lepas tu terus bergerak lah. Dia spray spray rantai. So isi minyak penuh dekat situ, terus gerak. So sekarang dah sampai di Tapah. Jam tepat pukul 12.55. Alright. So Koma stay tune lah. Stay tune sampai habis lah. So hari ni aku nak bergerak menuju ke Laos, ekspedisi ke Laos. Alright. Okay guys, abang T-Mac dia bergerak lambat sikit. So mungkin gari dia tak lepas. Aku macam biasalah, aku pun tadi ingat nak gerak selepas subuh, tapi hujan kan. Bila dah hujan aku pun relax lah, santai-santai je. Ni pun aku pun speeding 1, 2, tu 3, tu 2, tu 3, macam tu je lah. Nak jaga mesin. Satu lagi kita ride jauh ni kan. Perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 5 ke 6 jam nak sampai ke Danok. Lepas tu mileage nak sampai ke Laos, pergi dan balik, pergi juga 5,000 lebih kan. So kita kena jaga-jaga, hati-hati. Nak laju pun nak buat apa kan. Right, jom kita gerak. Alhamdulillah. Okay guys, kita dah sampai di sungai mana? Juru lupa lah. Lama sangat tak ride. Sana tu Sungai 2. Lama berbenar tak ride. Ni lah rupiahnya. Berapa bulan dah tak ride ke utara. Yalah, banjir apa semua kan. Kamu janganlah pergi Anyai lagi buat masa ni kan. Takut wabak lah, wabak. Sekarang ni diorang kata macam-macam bau. Diorang cuci dengan chemical lah apa semua kan. Pun masih bau kuat lagi. Bau-bau ni lah, bangkai lah kan. Binatang-binatang. Tu semua dihikmah Allah hantar dengan tentera dia je. Tentera ayo. Tanah air api ayo kan. Tapi di Indonesia lagi teruk lah kena. Allah main elemen tanah, main elemen air. Dua elemen ni hilang. Hilang perkampungan. Alright, so jam tepat pukul 2.16. Kita dah nak menuju ke tengok minyak. Kita nak menuju ke Changlun lah. Straight terus ke Changlun Atau mau lah kita. Bergerak kita. Alhamdulillah, kita dah sampai di Gurun. Alhamdulillah, kita dah sampai di Gurun. Minyak ngam-ngam ke mah, tinggal satu bar. Aku isi dekat Ipoh tadi, yang makan tadi tu kan. Isi kat Ipoh full RM25. Sampai sini tinggal satu bar. Motor aku berat ni, penuh dengan makanan, penuh macam-macam lah. Sebab yalah, kita dekat Laos, mana ada makanan yang halal. Jadi kalau nak buat persiapan, nak ride ke Laos, persiapan makanan tu kena complete lah, tip-top lah, share lah. Macam-macam lah persiapan makanan tu kena bawa kan. Bawa awal. Nanti kat sana apa nak kita nak makan. Bulor nanti kan. Full lah, ramai. Ni dah isi lah. Ni tengah isi. Ush. Alright, jadi kita sambung balik Jom. Okay guys, kita nak bergerak dah menuju ke Changlun. So tadi dapat info, kita orang nak RV di Patalong. Port tu lagi lah. Masa yang kita pergi Cambodia tu kan, kita akan bermalam di hotel tu dulu lah. So tadi dapat info, port tu dah gelap lah.
Haknya hujan lebat. So kemungkinan besar membawa sampai ke Patalong lah. Jadi tengok orang macam mana. Kalau kata dekat border kat Danok orang hujan, so aku akan pakai baju hujan lah sampailah menuju ke Patalong. Alright, okay, jom kita bergerak menuju ke Changlun Molrah. Alhamdulillah, kita dah sampai di Changlun, kawan. Jam tepat pukul 3.45. Alright, so kita nak pergi ambil macam biasalah, minyak banyak lagi ni. Aku ingat aku tak isi kat sini, aku nak isi dekat depan tu bang, kat BHP tu kan. So kat sini macam biasa aku akan ambil insurans. Okay, aku akan cerita sikit. Ada masalah sikit pasal insurans. Bukanlah masalah sangat, tapi untuk pengetahuan lah kan. Ramai yang tersilap pasal nak beli insurans ni, insurans travel ni kan, bila kita bawa motorcycle ni kan. Okay, sekejap lagi aku akan cerita. Aku nak pergi ambil dulu insurans aku, compulsory dengan voluntary. Alright, dengan TM2, TM3, TDSC dah buat online dah tadi. So ni lah tempat biasa aku beli. Okay, alright, jom nanti kita sambung balik. Alhamdulillah, sampai dah kita di border Bukit Kayu Hitam. Oh, Alhamdulillah guys, dapat elak daripada hujan tadi. Sepanjang jalan tadi, pagi tadi je hujan di Kuala Lumpur, membawa sampai ke Rawang. Rawang tu dah slow sikit lah. Lepas tu aku teruskan lagi perjalanan. Clear lah, tak ada hujan lah. Ada ni ke, spot check. Assalamualaikum. Tapi dapat info tadi mengatakan dekat Danok ramai. Sahaja depa je ni. Seclear-clearnya. Tapi kalau kata betul dekat custom form ramai, dia orang nak ke mana? Takkan nak ke Anyai lagi kot. Anyai banjir. Kalau pergi Anyai kau tak tahu lah aku. Haji gila lah lemah ni. Pergi Krabi lah pula. Tidak, dah petang. Dah petang ni. Border jam. Custom form. Semua nak tidur kat Danok. Janji masuk Thai. Main sekitar Danok lah ya. Aduh. Alright, kita nak sampai dah. Kita nak chop dulu. Oh, motor pun tak ada orang. Oh yelah, tu jam lah. Tu jalan depan tu. Oh, pisang. Okay, nanti kita sambung balik. Okay, kita dah chop. Kau mau tengok tu. Kata betul lah tadi, sebab geng-geng ni pun dah masuk dah. Diorang ada kat border tu. Kau tu tak berapa dia kata tadi nombor yang nak ambil nak buat ni lah, custom form. 100 dia kata. 100 orang. Aduh, aku cakap ajar Allah betul lah. Ni aku pun tumpah kan ya. Dah lah kiri kanan ada bok. Allah, aku cakap pisang. Nampak kereta nak masuk, dengan motor nak masuk, dengan lori nak masuk. Elok buka ni lah, yang jalan baru ni, border baru ni. Senang. Oi, tumpah macam ni kau mah. Ajar Allah betul ya. Dah tahu banjir Hatnyai pun nak masuk lah. Dah lah, nanti kita sambung lah. Bukan habis bateri je. Ok kawan, Alhamdulillah kita dah sampai dah, masuk Danok. So tadi aku sejam kat lah menunggu, sebab banyak lagi barang nak buat tadi apa semua, nak beli barang semua. Sementara beli barang tadi, makan apa semua, Otai dengan Gang Ipoh dah sampai. Motor yang dulu dia dah jual, dia ambil motor baru. Jom Mika tarik lah. Right, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, jam tepat pukul 8.45 ke mah? 8.45 8.45 10 kat sampai Patalong.
Dia kalau malam boleh pasang spotlight, dia cakap. Siang tak boleh pasang kat Thailand. So tadi dapat info kat tadi, ada member dah naik Thousand Corner. Banyak jugalah bikers yang kemalangan. Agak menyeramkan juga lah kan. Semoga perjalanan kami semua selamat pergi dan balik. Amin amin rabbal alamin. Alright, jom kita bergerak menuju ke Patalong Mall kah. Okay Koma, kita dah sikit lagi nak sampai ke Patalong. Ni ada satu lagi grup geng-geng skuter ni. Dia orang pada zoom juga, dia orang gerak. Oh nampak tu, hilang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Gerakan kami dalam gerakan selamat, Alhamdulillah. Okay, kita dah sampai di Patalong. Ni hotel yang kita nak tidur ni. Mana? Alhamdulillah. Sampai dah. Ui, berat ui. Assalamualaikum. Apa khabar mengkoma semua? Alhamdulillah. Cikgu. Cikgu ni barang ada tu. Cikgu, cip. Azam. Kata pergi petang. Bang. Ha? Sampai dah. Tak, kata keluar lepas solat Jumaat. Sampai dah. Cepat kerja dia orang. Pak Kudus susah-susah hilang. Mana nasi? Baru sampai border. Dia lama keluar. Baru sampai border. Bukan ke jalan sekali tu. Tak, dia ke Roja. Awak dah cakap cuti lah pergi ke Roja buat apa? Tapi okey lah, dah bercanda. Sekarang sebelah. Sebelah lah. Sampai dah. Ha, Dah. tumpah. Okay guys, Alhamdulillah kita dah sampai. Dah jumpa Tautai. So aku rasa sampai sini saja video aku untuk hari ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Mantap. Mana hari ni? Besok kita jumpa.